My name is Noah. Noah. Yeah. Where Ryan? Ryan, where? What is your name? My name is Wan Kadia lah. What? Wan Kadia. Wan Gania? Gania tu makcik kau. Gak Kadia. Oh, where are you from? Wan Kadia first. Wan Gania? Wan Kadia. You Noah? Yeah, me Noah. Where Ryan? Me? Ryan, where? Your boyfriend, Ryan. My boyfriend, no boyfriend. Me single. Me single. Single? Yeah. You with Ryan lah. You Noah, right? Huh? You girlfriend Ryan lah. Me no boyfriend. Ryan who? Ryan? Ryan is your boyfriend. Boyfriend and I'm not J lah. Oh, you are not gay? No. You and Pika. Pika? Who is Pika? Pika the bom muka kau. Oh, where are you from? I'm from Malaysia. Oh, I'm from Nepal. Oh, Nepal. Yeah, me I Nepali. very like Nepal. Nepal, nice country. Jan boy. Do you like me? No, I not like you because I already have wife. You have wife? Yes, I also have a children. Oh, you don't like me? I don't like you because I have already children. Because you know how much my children? Oh, how much? 700. Oh, your children 700? Yes, very many. You want children with me? No, I don't want children. Yan boy. You want how much? Risman Bariman. How much you want? Me, I want 100. Mi goreng lah kau, mi goreng, mi 100. goreng Syah Amara. Thank you, Tiku. Amara Syah Aliyah. Hairul Amim. Apa Aiman game? Oh, guys, let's win. Weh, ni aku dah cakap ni. Guys, I You, don't how have much kids you anyone want? look at Kuih this siau. score, guys. Aizat Nain. Guys, Leci, kita relax come on. pakai ini. Kita nak cek bubu je. My God. Memanggil nama Uden. Manggil. Wait, how much you want children with me? 100. Me 100. 100? Yeah. Wow. Oh, like you like this lah. Kilang. Factory. Kilang. Young boy. Factory. Kilang. What is the meaning of secretary? Alamak, kau ni semua benda lah tak tahu. Factory lah, kilang. Where are you originally from? Original from India. India? Yes, from India. Oh, what is this? Oh, I did rabbit lah. Apple, you know. You don't know rabbit? what is the meaning of Juling? Juling. Oh, Juling is my grandmother name. Oh. You don't say my grandmother name. I will not with you. You Why? don't play with me. Why? This is bad? This is bad word. Oh. Don't play that word. Oh, okay. This last warning for you. Okay. Why are you angry? Why are you angry like that? Apa? Why are you angry? That is my grandmother name lah. You angry with me? No. I'm not. Bobo ke Guys, he kanda. is angry with me. Rata. You don't love me? You angry with me? I don't love you lah. I have a wife. Guys, let's go, guys. Okay, abang kakak kita fokus dulu. Tap on the screen, everyone. Abang Guys, Rizman, everyone follow and tap, mata okay? juling. Abang Rizman, mata juling 3. Miss you so much. Diga. 3 kepala otak kau. Alamak ini. On this. You stay with you stay with who? Your parents You stay here with your parents? My parents? Where? Who? Your parents lah, takkan aku punya parents pula. Who pula hangak kau? What is the meaning of this, guys? Parents, I don't know what is your the meaning father of this. and mother, where? My father, mother. Where? Where is it? Nepal. Not In your Nepal. house lah, not your house. Where your family?
I'm in Nepal. My family is also in Nepal. Oh, not sit together lah. How? Not sit together. Yeah, I sit together with my family. Abang Risman. Oh, together lah. Yeah. Abang Risman, cintaku. Oh, What is the meaning of Abang Risman? Inilah Abang Risman bagilah. Kau bukan apa tahu, kau apa tahu pun. Abang Risman, budak-budak Juleng 56. Udin yang pertama. Apa? Say in Hindi. Say in Hindi. Hindi. Yeah, Hindi. Hindi. Na कुछ भी ना कुछ आता है ना भारत में कुछ होता है. कुछ kata lebih pani lebih bah. कस्तो होस् रहेछ हेर त. Kuntan yang lebih. Huh? Kuntan lebih yang lebih cendol. This is not Hindi. Udin. Hindi lah. Hindi. Don't know lah. Don't know? Fik, terima kasih Fik. Lebih 3 malam tanpa bintang Fik. Guys, sorry, आप लोग why you guys say like that? Why? Whenever I said this What them say? What them say? He is really angry with me. What them say? They say many things. If you say my grandmother, I will call my embassy. Oh, you don't like me? I don't like you. I like my wife. Guys, look what he said to me. Look, why you guys said that to me, huh? I cannot tell him anything. Who is he, guys? Cakap Iro apa ni? Tak boleh bang kakak. Bhagwan. Okay. Noah. Yeah. Nanti later you call Ryan and contact me. And then you call Ryan, contact me, and then say them have a good health and have a nice day, okay? Do you love Nepal? I have Nepal love. How much? How Cari, many? nak tak invite lah. Kepala otak kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ke? Sehat. Kat mana tu? Itu apa lu? Kau buat apa sampai abuk-abuk apa? Berabuk dekat sangat ni. Apa yang siapa dekat? Apa yang berabuk? Muka aku berabuk ke apa? Tak mengecik. Apa yang mengecek kau ni? Dah makan dah? Asal kau suruh aku diam pula ni? Cikgu sekolah ke apa ni? Bapa ramai kata juling ni. Bapa nate mana kata julai? Oh, tak semak langsung ah. Nate busuk. Dia tak tahu kita budak-budak contoh dia. Semak gitu bapa panggil ni. Bapa aku jadi shaking ni. Shaking nak? Shaking apa? Tahu. Gapo dia shaking? Nate busuk mana kata? Set kita mandi lanja. Set kita mandi lanja. Set kita jangan baloh. Dah makan dah? Oh, makan dah. Makan apa? Makan nasi. Tahu lah nasi lauk apa? Budu ke apa? Syah marah dah ya. Nasi, lauk, telur. Lauk telur. Telur masin ke apa? Telur rebus. Telur rebus ni duk belajar. Hah? Duk belajar lagi wah. Tak ada dah. Tak belajar dah tua dah. Tua dah. Ni kira kijol lah kat sana. Isyam Udem. Ha? Kijol lah, kijol apa? Kijol kedah ke? Kerja kijol hantar surat ke? Postman ke? Tolong mak-mak je. Tolong mak mana? Mak ada kat rumah. Capik. Mak ada kat rumah. Mak Boleh ada panggil bentar. Panggil bentar. Cakap ada orang nak. Tak baik tu je. Kejuk ah. Kata ada bentar tu. Wakadia nak jumpa Ustaz. Tak kenal awak kau dia. Dia kenal kita. Kita ex couple dia dulu. Dulu waktu sekolah. Iya kau demo tak tahu. Demo kecil lagi betul. Kocek lagi tak lain lagi. Pocik ada isu fikir pocik. Mu budak lagi waktu tu. Kahwin dengan makmu kenal. Mu budak lagi. Tak tahu ke apa. Pocik ada kata isu fikir. Kencing mu bercabai. Pocik ada isu fikir. Kahwin yang tolong mak demong dulu. Pocik Wahai anak ayah. Wahai anak ayah. Wahai. Mu jangan buat jang kat sini. Dah ni sehat ke? Sehat.
Okay, so, kahwin tak nak kacau lah sebab demo pun macam nak tidur ni nak tidur dah. Kita tidur ke 3 ke 4. 3 ke 4 ni lagi saja lah, kamu rehat-rehat lah. Kita tak nak kacau demo lah. Lagi lah. Kamu demo jaga diri, jaga solat, jangan lupa, jangan melawan ibu bapa, jaga aurat noh. Beres. Demo kalau dia lah kamu. Kahwin cakap kamu menjawab. Budak kamu tu lagi. Bila kahwin pergi ke atas nanti, setepuk kamu bagi kamu. Tak ayuh lah nya. Kahwin lejang. Contoh Sampai dia. kata. Dia. Allahu Akbar. 4 lemek tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ke? Sehat. Dah makan dah? Dah, saya tadi saya makan angin tu. Makan angin? Lah kenapa? Kenapa tak makan nasi ke apa ni? Kenapa siapa buat awak ni? Ada orang buat saya. Siapa? Saya makan angin je. Allah. Siapa yang buat awak tu? Adalah orang buat tu. Iyalah, siapa? Dia tu. Dia mana? Micam nama dia. Micam. Ha. Micam kepala micam kau. Micam. Kat mana ni? Kat rumah mak. Kat rumah mak. Mak ada? Ada. Mak pergi jalan. Tinggal saya. Alah. Nak cakap dengan mak. Mak tak ada. Awak ni tak tahu bahasa lah. Awak ni degil juga ni. Nampak lah. Mak tak ada. Dia pergi jalan. Dia pergi holiday. Dia pergi holiday dengan siapa? Dengan anak-anak dia lah. Alah, kenapa you tak ikut? I tak ikut. I kena jaga anak I. Anak? Mana? Tidur. Oh, dah ada baby dah? Tak ada. Dah besar. Oh, dia umur berapa? 10 tahun. 10? Bestnya ada anak. Laki perempuan? Laki. Laki? Dan tu dia tidur esok sekolah tu? Ya tu. Oh, suami mana? Tak ada. Single mom. Single mom? Oh, mencarilah. Yelah, saya tengah cari jodoh ni. Tak ada siapa nak kahwin dengan saya. Kebetulan. Awak, okey, nama siapa? Nak panggil siapa ni? Yuyu. Yuyu, okey. Tak nak. Nak panggil Cinta. Cinta. Tak, lain, tak boleh. Saya Cinta, sebelum Cinta. Yuyu. Okey, Yuyu dulu lah. Yuyu, ni doktor Cinta ni. Berapa banyak sijil ni? Ya. Nak orang macam mana? Cerita je dekat doktor. Orang ciri-ciri macam mana? Yuyu nak yang badan dia tak gemuk, tak kurus, tinggi, tak gemuk, tak kurus. Okey, tak gemuk, tak kurus. Okey, tak gemuk, tak kurus. Okey, boleh, dia ada. Lepas tu Yuyu nak yang tinggi 180. 180 tepat ke? Lebih tinggi okey? Boleh. 180. 180 ke atas. Dia 187. Okey, 187 boleh? Lepas tu Yuyu nak macam dia manja-manja. Manja? Okey, manja macam mana? Nak contoh manja. Maksudnya manja ni banyak kategori tau. Manja dia baru boleh kentut Yuyu. Bau kentut Yuyu manja? Itu bukan manja, tu manjing nama dia. Bila dah bau kentut kau, dia bukan manja dah, dia manjing lah. Selain itu Yuyu? Alah. La ilah aku pula kena. Ya. Hello. Hey. Hi. Where you from? Indonesia. Oh, Indonesia kamu. Indonesia di mana? Jakarta, made in Thailand. Made in Thailand? Iya. Iya, made in Thailand. Apa Thailand? Ini laki ke perempuan? I'm lady, not lady boy kah. Okay, lady boy. Lady ya? Lady, I'm not lady boy. Udah makan? This is night. I don't eat at night. Alamak, kau berjawab lah. Alamak, meleweh pula. Halo, Leti. Salam.
How are you? Good, and you? Apa? Good. Sembang dulu kau ni apa benda lagi nak main fikir-fikir. Orang nak sembang. I was speaking Spanish. Now taka-taka. Okay, now we talk first. You fikir. Say huling. Apa? Say kotak. Alamak, dia ni naik juling pula. Alamak, hembat lagi pun. Hello. Hello, What is your name? Alexandra. Apa? Alexandra. Alexandra? Sana. Oh, this is Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. Alamak, kau tengok. Bila bercakap, dia bercakap orang lain pula. Dia ni macam, alamak. Are you eat? Where are you from? Oh, India. India. Where are you from? Serbia. What? Serbia. Rabia. Rabia negara mana pula? Serbia. Where, Rabia negara mana? Mana Arab? Serbia. Oh, Serbia. Okay, Serbia. Okay. Abang kakak minta maaf. One match. No, I just talking only. Talking. Just call, talking, and talk only. Talk. Goodbye. Talk. Lemak, dia ni budget lah. Okay, kau belah lah kau. Budget lah. Macam batu orang tengah buka. Ada ke semua? Hello. Hi. They cool? What? They cool you wear sweater? No mesh. Only talking only. Oh, why? Huh? Thank you for follow. Huh? Say to the best who I just talking only. Guys, what is Brother. it? Wait, brother. Что это значит? Я не понимаю. Alamak, dia ni susah lah. Kenapa lah Bila bercakap